mati-matian beribadat kerana Allah di atas dunia hak sementara ni. Jangan seronok buang masa di kedai sampai 2-3 jam, seronok buang masa dengan game 4-5 jam, tak sentuh Quran, tak ada ibadat. Sebab nanti dalam syurga sudah tidak ada ibadat. Ibadat di dunia ini sahaja. Jauhkan diri daripada menyebut dan membuka aib orang. Jauhkan diri daripada mengumpat dan menyebut keburukan orang. Ni semua hak orang. Hati-hati. Lagi orang tu tak maaf, tidak dimaafkan. Allah takkan maafkan sehinggalah Tuhan yang dikutuk itu memaafkan. Hati-hati ya. Dosa dengan orang, hati-hati. Dosa dengan Allah, bertaubat sekelip mata dengan taubat. Disebabkan dunia ini tidak ada harga di sisi Allah, walaupun seharga sebelah sayap nyamuk, maka kesemua orang yang kafir mereka dapat makan dan minum pada setiap hari. Kenapa orang-orang yang mensyirikkan Allah boleh makan dan minum setiap hari? Kerana dunia ini tidak ada harga di sisi Allah. Yang ada harga di sisi Allah. Tetapi malangnya berapa ramai umat Nabi Muhammad yang tiap-tiap kali melakukan kebaikan. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah bukan kerana Allah. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka masukkan ke dalam media sosial. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka dipuji oleh kawan-kawan mereka. Mereka melakukan ibadah dan ketaatan untuk orang ramai kata fulan itu baik, fulan itu banyak. Hari ini ada 8 bilion manusia, 6 bilion tidak beriman dengan Allah. Hanya 2 bilion yang beriman. Daripada 2 bilion, 1 bilion tidak solat. 1 bilion tidak solat. Belum lagi yang tak tunaikan zakat. Belum lagi yang minum arak. Belum lagi yang tak tutup aurat. Belum lagi yang berzina. Belum lagi yang bermain judi dan sebagainya. Tinggal berapa sahaja daripada 1 bilion? Tinggal hanya berapa ratus juta sahaja. Maka berkata syurga dan neraka, dua keadaan yang sangat menginsafkan semua kita, menginsafkan kita. Sebab kita tiada pilihan yang ketiga. Tak ada pilihan yang ketiga. Dua sahaja. Kita ke barzakh, kita ke mahsyar, kemudian nama kita dipanggil seorang demi seorang. Kita tak duduk dalam masjid begini yang ada kipas dan aircon. Di mahsyar kita duduk di satu tempat yang luas, luas mata memandang. Tiada ada pokok. Tidak. Allah nak iman, pelihara iman, jaga iman. Minta dengan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Minta kekal iman. Minta Allah kekalkan iman pada diri kita.